Inilah sayurannya, geng. Ini namanya bayam Brazil. Bayam Brazil. Ni nama bayam Brazil. Kalau tempat korang, apa namanya, geng ni? Kalau dekat tempat aku, dia orang banyak panggil bayam Brazil. Tapi memang bayam Brazil kot orang panggil. Ni lah. Mari aku banyak, geng, tanam. Masalahnya kebun aku ni banjir. Kali kena banjir, habis sini pun nasib baik lah aku ada kat rumah tanam sikit-sikit tu kat palang pasu. Aku ambil tanam kat kebun semula. Ni adalah tumbuh banyak juga. Sebab aku tanamnya bawah pondok. Yang atas pondok ni aku tanam cili. Ni cili. Ni sayur korang kenal tak? Dulu ini pun banyak, geng, aku tanam dulu. Ini namanya bayung, geng. Kalau tempat korang apa namanya? Ni. Zaman dulu aku tanam banyak, geng. Tahun lepas, 2 tahun lepas. Aku tanam banyak. Lepas tu kena banjir habis semua, geng. Ni bayung ni. Sedap ni, geng. Masak goreng, masak asam. Sedap. Okey, kita jumpa lagi, geng. Assalamualaikum.